Ini result robot Cat Nova pada bulan Februari 2026. Memang tak jangka lah. Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel Aizat Arfa, pakar robot trading anda dan juga founder kepada robot Cat Nova. So pada minggu ini, video ni bila rilis nanti dia akan rilis pada bulan Mac 2026. So sekarang ni, hari ni tarikh dia 27 hari bulan 2 2026. Biasanya aktiviti bulanan kita akan recap berapa keuntungan robot Cat Nova. Adakah dia untung ataupun dia rugi pada bulan Februari 2026. So let's go. So ini robot yang sama yang kita recap beberapa bulan yang lepas. Kalau awak nak tengok performance robot Cat Nova untuk Januari dan juga Disember, awak boleh tengok pada video-video yang lepas. Cap akan susun cara cantik recap berapakah keuntungan ataupun kerugian robot Cat Nova setiap bulan. So untuk bulan Februari ni, jom kita tengok. Kita akan masukkan custom period dekat sini daripada 1 Februari sehingga 27. So maksimum lah sebab esok 28, satu Ahad dah tak ada trade. Ok, so kita tengok. Bismillah. Sekali kita custom daripada 1 Februari sehingga 20. Dah baca lagi sekali. Dia akan start trade 2 hari bulan 2 2026. So ini statement dia, 2 hari bulan 2 2026 sehingga 27 hari bulan 2 2026. So jom kita tengok. Kita scroll sampai bawah, kita tengok total tak ada deposit langsung bulan ni, maknanya tak ada top up modal langsung. Withdraw pun Cap belum withdraw lagi. So total profit dia adalah sebanyak 1207. Ini adalah setting Tycoon. Mana-mana pengguna Cat Nova yang nak tanya setting apa yang Cap pakai sekarang. Sekarang ni Cap tengah guna mode Tycoon dan juga ada turbo. Ini Tycoon dan juga ada turbo. So dekat sini dah total profit dia 1207 daripada capital sebanyak 10,000 USD. So maksudnya 1207 bahagi dengan 10,000 bermaksud kita dah buat profit sekitar 12% pada bulan Februari. Cukup ke tak? Itu you guys tepuk dada, tanyalah selera. Sebab dalam robot Cat Nova ni dia ada setting merchant, iaitu yang paling bawah sekali ada yang tengah-tengah Tycoon, yang paling atas Sultan dan yang paling kau-kau gila-gila punya Kamikaze. So macam dalam channel Cap hari ni, Cap ada share yang ada seorang mamat ni dia pakai Kamikaze, dia buat profit 100% sebulan. So itu dia punya risk preference. Cap tak boleh halang risk preference setiap orang. So you guys pilihlah nak pakai risk mode yang mana satu. Ini adalah recap untuk bulan Februari. Bulan Februari ni dia simple je, dia tak ada terlalu banyak sangat pergerakan yang agak orang kata laju macam bulan Januari. So robot ada buat profit yang lebih sedikit. So ada lagi sebulan untuk korang claim Cat Nova version 1.0.7 yang percuma, tak ada bayaran apa-apa. Okay, kita buka sampai bulan 3 Mac 2026. So selepas itu kemungkinan akan dikenakan premium ataupun sedikit bayaran. Yalah, benda free kadang-kadang orang tak hargai. So kalau you guys nak, masuk je link Telegram dekat bawah, ikut je step yang Cap bagi and then claim robot Cat Nova sekarang, dah pakai je secara percuma. Assalamualaikum. Salute.